Orang Putrajaya dengan saya berjaya. Korang tahu tak, ada satu kuih raya homemade ni, kalau tak sedap korang boleh refund balik duit korang tau. Diorang pakai pure butter, pure coklat, memang sedap. Diorang berani claim tau. Hello, what's up guys? Kuih raya Aunty Jamie dekat Alamanda Putrajaya ni, diorang berani claim kuih diorang betul-betul sedap tau. Kalau tak sedap, korang boleh pulang balik semua kuih raya ni, korang dapat balik duit korang refund tau. Tengok macam pure samprit ni, dia pakai butter, dia pakai 100% butter tau. Macam coffee madu ni, dia pakai 100% madu, tak ada pakai gula, tak ada pakai apa. Lepas tu Emmer London dia pakai pure coklat weh. Semua kat sini barang-barang dia pakai, memang pakai barang-barang yang berkualiti weh. Harga pun sangatlah berbaloi. Macam makmur kacang ni, ada kuih-kuih ni, lepas tu ada kuih silsok. Memang kuih dia tak banyak jenis, ada 12 menu kuih raya je, yang klasik dan juga moden lah. Dia tak banyak jenis, tapi semua ni memang premium, dijamin sedap. Ada tester juga, boleh try. Kalau bulan puasa dia bagi tester dalam plastik macam ni untuk korang balik try sendiri dekat rumah. Saya tu juga kasih juga krepek-krepek. Even krepek ni pun diorang homemade sendiri diorang buat sendiri, tak ada outsource dekat orang lain Ada macam kuih-kuih ni, lepas tu ada kek buah dan juga dodol. Bayangkanlah diorang pakai ni semua air tangan mak-mak rasa sebiji kuih raya orang lama. Dia pakai pure butter 100%, sugar pure ghee 100%, lepas tu Emmer London dia pakai pure coklat 100%. Harga dia bagi aku berbaloi sangat. So kau shopping lah kuih raya dekat Aunty Jamie ni, okey? Apa-apa pun, jom kita.